Air mengalir dalam paya, tempat bermain ikan ria. Kita hidup penuh bahagia, menyampaikan ilmu penuh berdaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Sebelum itu, izinkan saya perkenalkan diri. Nama saya Haziq Farhim bin Muhammad Fauzi dan saya berumur 14 tahun. Saya merupakan pengawas pusat sumber yang dilantik oleh pihak sekolah. Saya bersekolah di SMK Sijengka yang terletak di Pekan Tajam. Kod sekolah saya ialah CEA 9163. Hobi saya ialah membaca buku dan menonton televisyen. Manakala cita-cita saya ingin menjadi seorang jurutera. Pada hari ini, saya berasa amat teruja untuk mengongsikan tentang sebuah buku yang berjudul Mengejar Juara. Buku ini ditulis oleh penulis lelaki iaitu Wan Aini. Ia diterbitkan oleh Honeycomb Enterprise. Tema dari buku ini ialah semangat kesukanan dalam diri dan semangat yang tidak pernah mengenal erti putus asa. Buku ini mengandungi 120 halaman bercetak dan terdapat 10 kandungan yang menceritakan tentang kesungguhan dan kegigihan seorang pelajar yang ingin membawa pasukannya mara ke peringkat seterusnya. Buku menarik ini mengisahkan tentang seorang pelajar yang bernama Daud yang ingin mengekalkan prestasi kumpulannya. Suatu hari, Daud pergi ke pemilihan bola. Pada masa yang sama, Daud menggeleng seketika. Hatinya bertanya, apa guna pemilihan itu dilakukan sedangkan pasukannya sudah mempunyai anggota yang mantap untuk menghadap saingan nanti. Walaupun ramai tidak suka dengan cara jurulatih baru itu, tetapi dia tahu apa yang dilakukannya sebagai jurulatih. Beberapa hari selepas pemilihan, Daud dan rakan-rakannya pergi ke pertandingan itu. Pelbagai masalah yang perlu dihadapi oleh Daud dan rakan-rakannya. Antaranya, Daud dan rakan-rakannya menghadapi lawan yang keras kepala dan tidak mempunyai hati perut. Pemilihan yang menjadi musuh itu akhirnya menjadi sahabat baik. Kini bersatu mengharumkan nama sekolah. Apa yang saya dapat dari buku ini ialah saya belajar buku ini dapat merapatkan hubungan seseorang. Bukan itu sahaja, buku ini juga mengajari sikap kerjasama, bertolak ansur, menjadikan kita lebih positif dan tidak mengenal erti iri hati. Akhir sekali, kesannya saya akan sentiasa melakukan perkara baik terhadap rakan-rakan saya dan tidak akan melakukan perkara-perkara buruk ataupun perkara yang keji terhadap kawan-kawan saya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.